dengan loan ataupun riba. Hari ni siapalah mampu beli rumah bayar cash? Orang macam kita. Hak kaya biarlah. Ustaz rumah berapa? 150, 170, 200. Ada duit kan nak beli cash? Orang macam kita tak ada. Last kali buat loan. Kereta ustaz, loan. Motor besar CBR 250, loan. Kalau selipar Jepun Seng Heng tu RM10 boleh buat loan sekupang seminggu pun buat loan lagi. Loan saja-saja. Seolah-olah dia nak cengkam kita dengan sistem keuangan ini, seolah-olah kita ni berhutang sampai ke mati. Betul. Kadang-kadang rumah tu baru pencen. Lepas pencen tu baru habis bayar. Pencen lah ni 60, 63 mati dah. Baru habis 3 tahun lepas bayar hutang mati dah. Seolah-olah dia cengkam sistem kewangan hari ni, nak suruh kita berhutang. Dia cekik tenaga kita, dia cekik peluh kita. Dia duk bilang untung. Hutang 150, bayar 300. Tak cukup bulan ni, kena kerja lagi. Last kali sampai isteri-isteri setengahnya terpaksa keluar daripada rumah. Minta maaf sebut. Pasal apa? Sebab keinginan yang Dajjal tunjuk. Orang lain pakai kereta bang, kita takkan nak pakai kereta buruk. Last kali bayar down payment wios. Tak dan, abang rasa tak dan dah, wios nak bayar bulan-bulan. Hang duk rumah ni kena start kerja dah ni. Isteri yang elok-elok asal duk rumah mula terpaksa keluar. Bila keluar macam-macam boleh jadi. Fitnah hari ni macam-macam ada. Bukan nak bersangka buruk dengan isteri yang keluar bekerja, tapi faham sendirilah bila muamalah tu jantan, bila muamalah tu betina, bercampur tu bercampur ni. Ni yang jadi bahaya sekarang. Memang banyak ini akan terbahagi dan berpecah kepada 3 kelompok. Yang pertama, bila kita umum Baitul Maqdis ini milik Israel, kita nak tengok kumpulan mana, negara mana yang paling kuat menentang kita. Senarai. Ni kuat ni. Ni pun kuat juga ni. Ni pun berapi-rapi. Ni dah perlu pepandu punduk tala kat kita dah ni. Ni dah tentera dia ada atok dah ni. Ni kereta kebai buat keluar dah. Ni paling kuat lawan kita. Dia ada yang kedua tu sederhana. Ada time dia lawan, ada time semangat dia berkobar-kobar, ada time dia anggap tu isu biasa. Dan ada negara-negara yang langsung tak ambil tahu pun, tak mau ambil tahu pun isu ni. Seolah-olah dia duduk macam kelompok mana? Kelompok yang pertama tadi. Hang nak berperang pun jangan ganggu aku. Hang nak hancur pun jangan ganggu kami. Hang nak tembak pun jangan terkesan dengan kami. Hang nak bom pun kami tak termasuk. Sebenarnya isu ni, sebenarnya Jerusalem, Baitul Maqdis ni tanah milik siapa? Yahudi claim dia lebih berhak. Yahudi dakwa dia lebih aula untuk bumi Baitul Maqdis. Benarkah tanah Jerusalem ataupun Baitul Maqdis Israel yang mereka duduki ini layak dan berhak untuk mereka? Itu yang mereka klaim, bukan? Baik. Kalau kita tengok sejarah lebih awal, siapa sebenarnya penghuni paling awal duduk di bumi ini? Kalau ikut pakar-pakar arkeologi dan ahli-ahli sejarawan, lebih kurang 14,000 hingga 8,000 sebelum Masihi. Bumi ni, bumi yang bergolak sekarang, dihuni oleh satu bangsa yang dipanggil bangsa Nafutiyah. Bangsa Nafutiyah adalah antara bangsa yang dikenal pasti paling awal menghuni bumi ini. Kemudian bangsa ini mungkin lupus ataupun mengalami diaspora, penghijrahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kemudian pada tahun 5,000 hingga 3,000 sebelum Masihi, bumi ini dikenal pasti dihuni oleh orang-orang Kanaan. Dipanggil bumi Kanaan. Penduduk dia ialah orang-orang Kanaan. Sebab tu bila Nabi Allah Ibrahim meninggalkan bumi Babylon, dia berhijrah ke bumi ni digelar sebagai
tanah Kan'an, bumi Kan'an, dan orang-orangnya disebut sebagai Kan'anit. Itu 5,000 hingga 3,000 sebelum Masihi. Itu yang asal. Kemudian bila duduk di situ 3,000 hingga 2,500 sebelum Masihi, datang satu lagi bangsa juga dari ketamadunan Mesopotamia yang disebut sebagai bangsa Amorik. Bangsa Amorik dululah bangsa yang telah menjajah bumi Babylon. Selepas peristiwa Nabi Allah Ibrahim dengan Namrus tu, bila Ibrahim dah tinggalkan bumi Babylon dan Namrus pun dah mati, dah meninggal, maka kerajaan ini mula diperangi oleh dua golongan, iaitu bangsa Ilam dan bangsa Amori. Kemudian bangsa Amori akibat berlaku kemarau yang panjang di bumi sana, mula melakukan penghijrahan ke bumi mana? Tanah Kan'an. Jadi waktu tu ada orang Kan'an, ada orang ada orang Amori. Dan dikatakan ada dua lagi suku, iaitu suku Yabusiyah dengan bangsa Finik. Finik ni juga disebut bangsa Fonisia. Baik. Yang penting Kan'an, Amori, Yabusiyah. Yang betul-betul penghuni asal bumi Al-Aqsa tu bangsa Yabusiyah. Mereka ada satu kerajaan yang disebut kerajaan Yabus. Bahkan dalam sejarah mereka pernah membina hampir 119 kota. Masa mereka menetap dan menghuni di situ kerajaan Yabusiyah, orang-orang Yabusnya. Kalau Finik atau Fonisia, mereka disebut Kan'an laut. Kan'an, Amori dengan Yabus disebut Kan'an darat. Finik atau Fonisia disebut Kan'an laut, sebab mereka duduk di persisiran Jordan Timur dengan Lebanon. Di situ ada lautan Mediterranean. Itulah dia orang-orang Fenisia yang digelar Kan'an laut. Orang-orang Fonisia inilah yang dulu mengajarkan kepada orang-orang dan manusia-manusia di tamadun Yunani purba. Yunani ada dua. Satu Yunani kuno, zaman kerajaan Mykenaya, zaman Raja Agamemnon, zaman kerajaan Troy dulu. Dulu saya pun ingat Troy itu epik, tapi tidak. Troy benar-benar terbukti kewujudan dia. Satu zaman Yunani kuno. Bila Mykenaya mula berpindah ke arah utara, dan ada sebahagian besar ahli-ahli sejarah menganggap orang-orang Mykenaya ini adalah asal-usul bangsa Etruskan, keturunan-keturunan orang-orang Itali. Jadi mari situ orang-orang Dorian. Orang-orang Dorian inilah yang baru jadi Yunani purba. Yang ni tak tahu apa. Orang-orang Fonisia lah yang pada masa tu digelar sebagai the greatest maritime. Orang yang cekap melayarkan perahu-perahu dan kapal mereka di lautan, berhijrah ke sini dan mengajarkan mereka. Lepas tu barulah 800 hingga 500 masih baru keluar nama-nama seperti Socrates, Aristotle, Plato tu barulah tu. Siapa yang menghidupkan tamadun mereka? Orang-orang Fonisia. Baca sejarah. Jadi duduk di situlah. Bila duduk di situ 1300 sebelum Masihi, datanglah orang-orang Filistin. Kita sebutlah ni Palestin. Bangsa ni disebut bangsa Filistin daripada pergunungan Ker dengan laut Aegean, lautan Mediterranean, semenanjung Balkan dan Anatolia, disebut Asia Kecil. Kalau kita belajar buku sejarah dulu, dia sebut Transenzonia. Marilah geng Filistin duduk di sini. Itulah kelompok-kelompok awal yang ada. Barulah mari Nabi Allah Ibrahim.
Ibrahim pun duduk di situ. Sekali dengan orang Kan'an ada, orang Amorik pun ada, orang Yabus pun ada, orang Fonisia pun ada, orang Filistin pun ada. Lalu beranak pinak. Ringkas cerita, isteri kedua dengan anak Ismail dihantar ke Mekah. Isteri tua, anak dia Nabi Allah Ishak, duduk di bumi ni lah. Sebab tu kita baca sirah, bangsa Nabi kaum Nabi Allah Ishak ialah bangsa Kan'an. Sebab dia duduk di bumi Kan'an. Jadi merebaklah keturunan mereka sampai Nabi Allah Ishak, sampai Nabi Allah Yaqub, sampai Nabi Allah Yusuf. Mereka duduk di sini. Mereka asal bukan di sini, mereka menumpang di sini. Ingat cerita ni. Pendek cerita, Yusuf dikhianati, dicemburui oleh saudara sehingga Yusuf terhantar ke negara Mesir. Kemudian pendek cerita, panggillah bapa Nabi Allah Yaqub dengan saudara-saudara Bani Israel yang lain tinggal di bumi Mesir. Zaman Yusuf zaman pemerintahan Hyksos. Bani Israel dapat keistimewaan, ada tanah, ada rumah, ada haiwan ternakan, ada perladangan, ada perniagaan. Tapi bila naik kembali pahlawan Ahmoses I, dinasti Fir'aun ke-18 bermula balik. Maka waktu Fir'aun memerintah, tiada lagi keistimewaan untuk Bani Israel. Lantas mereka dijadikan sebagai buruh-buruh dan kuli. Ini adalah tahun-tahun yang paling memenatkan dan menyeksakan bagi Bani Israel. Pertolongan daripada Allah sampai bila terutusnya Nabi Allah Harun dan Nabi Allah Musa. Akhirnya nak menyelamatkan Bani Israel daripada tindakan-tindakan Fir'aun ini. Nabi Musa dengan Nabi Allah Harun mengeluarkan mereka daripada bumi Mesir menuju ke the promised land, bumi yang dijanjikan untuk mereka. Bumi mana? Bumi asal tadilah. Hak Nabi Ibrahim sampai, hak di situ lahirnya Nabi Ishak, di situ lahirnya Nabi Allah Yaqub. Sebelum mereka pergi ke Mesir, bumi itu jugalah mereka akan kembali. Bumi itu dijanjikan untuk mereka, dan sampai hari ini pun mereka klaim mereka adalah Sya'bul Mukhtar, bangsa-bangsa pilihan Allah. Jadi berpindahlah mereka, terjadilah peristiwa pembelahan Laut Merah. Sampailah ke semenanjung Sinai. Allah panggil Nabi Allah Musa untuk bermunajat. Berapa hari? Berapa hari Allah panggil bermunajat pada dia? 40 hari. Terlewat 2 hari, turun hari ke 42. Apa berlaku Bani Israel di samping Nabi Allah Harun? Apa berlaku? Sembah lembu. Tak boleh nak fikir. Why tak boleh nak fikir? Kenapa jadi seteruk ni Bani Israel? Drastik sangat tindakan mereka, drastik sangat apa yang mereka buat. Maksud yang kita tak boleh nak fikir, Nabi Musa belum mati. Nabi Musa tinggal 40 hari, Harun masih ada bersama mereka. Bila Musa Samiri suruh sembah lembu tu depan Nabi Harun, mereka boleh sembah. Pasal apa jadi lagu tu? Kurang-kurang kalau Nabi Allah Musa dah wafat, Harun dah wafat, generasi pun dah bertukar, okeylah kalau dia nak jadi sesat balik pun. Ni dua Nabi duk ada lagi. Harun duk bawah sekali dengan dia. Bila Samiri suruh sembah lembu, dia boleh sembah. Tak terfikir. Contohlah kita hari ni dah. Elok-elok ada ulama' dengan kita duk semayang elok-elok, masuk seorang geng lain, kita kena sembah pokok bunga ni. Maksudnya kalau hak pi sembah pokok bunga dalam keadaan kita duduk lagu ni, memang kita anggap teruk sungguh lah hang seorang ni. Dalam keadaan ulama' duk ceramah hari-hari, duk cerita hari-hari, ni akidah sesat, ni terpeleok, ni syirik. Orang suruh sembah pokok bunga, terus. Jadi kita tak boleh nak fikir pasal apa dia boleh jadi lagu tu. Kalau ulama' tak ada dah, orang alim banyak dah mati, okeylah kalau dia nak tersesat. Wah,
Sebab benda ni tersemai lama dah sewaktu mereka berada di bumi Mesir. Dan waktu berada di Mesir, mereka pernah minta dengan Nabi Allah Musa supaya dibuatkan patung sama seperti orang-orang di Mesir, yang menjadi perlambangan dan simbol bagi Allah. Nak bagi nampak juga nak menyembah tu. Ikutlah simbol lagu mana, lambang lagu mana. Yang penting Allah kita tak nampak tu, biar bagi satu simbol yang kita sembah tu nampak. Tapi dinafikan oleh Nabi Allah Musa. Hati-hati mereka sebahagian dah ada terkesan dengan penyembahan-penyembahan berhala yang hari-hari mereka duk lihat depan mata. Mari pula kepelikan, sebab bangsa Yahudi ni satu bangsa yang boleh dianggap mistik lah. Bab-bab mistik ni, patung daripada emas boleh bergerak pula dan bersuara pula. Oh, memang hebat. Kalau kita lah ke mana? Ada seorang buat patung lembu dengan emas, lepas tu bergerak, lepas tu boleh sembang, boleh cakap dengan kita. Ke mana agak-agak? Payah juga Akulah Tuhan kamu yang sebenar. Sudah. Sembahlah aku, wahai sekalian manusia. Padahal siapa duduk dalam tu? Siapa yang bersuara tu? Pakcik Dan. Setan masuk dalam tu. Terpelengoklah. Kemudian bila Nabi Musa turun, Nabi Musa halau Samiri, bukan. Tapi ingat, bukan Samiri seorang, masih ada beberapa yang terpelengok ikut belakang Samiri. Yang kita duk cari hari ni, yang kita duk trace hari ni, suku Sakat hak sekali ikut Samiri tu pi mana lah ni keturunan tu. Hak jalur dengan ikut Nabi Allah Musa tak ada masalah. Hak jalur ikut Nabi Allah Harun tak ada masalah. Hak Saki Baki, hak ikut Samiri tu duk mana sisa-sisa keturunan tu? Mereka hidup, mereka berpindah randah, mereka berhijrah, mereka mungkin berkahwin, mereka beranak pinak, mereka menyebarkan keturunan. Tapi di mana mereka sekarang? Dan apa yang telah Samiri ajarkan pada mereka sepanjang bersama dengan tokoh tersebut? Samiri juga, sesetengah ulama kontemporari menyebut, dia ni sengaja direkrut dan disusuk masuk dalam kumpulan Nabi Allah Musa. Dia asalnya geng-geng Dewan Senat Fir'aun juga. Fir'aun ni macam ni lah. Fir'aun ni dia ada satu tagline, dia digelar mempunyai 2 tapak kaki yang berkuasa. 2 tapak kaki yang berkuasa. Bukan macam Iron Man keluar api naik ke atas dah. Satu tapak kaki merujuk kepada bagaimana Fir'aun boleh melestarikan, menjaga dinasti dia. Sebab satu, dia mempunyai militer yang cukup ramai. Dia mempunyai senjata yang hebat, logistik yang banyak, ahli-ahli perang, askar dan tentera yang cukup ramai. Ni kekuatan pertama dia. Yang kedua, kerana dia ada dewan ahli senat penyihir-penyihir, geng-geng ahli sihir. Kalau dia mimpi, hak ni lah tukang takbirnya. Kalau dia nak berjalan, hak ni lah tukang ramalnya. Kalau dia nak buat tu, hak ni lah tukang ceritanya. Jadi nak jadi cerita, pertarungan berlaku antara ahli-ahli sihir ni dengan Nabi Allah Musa. Tapi mereka kalah ke menang? Mereka kalah. Bila mereka kalah, inilah mereka susuk salah seorang ahli mereka dalam kumpulan Nabi Allah Musa. Itulah dia Musa bin Zafar. Nabi Allah Musa, Musa bin Imran. Musa bin Zafar itulah Musa As-Samiri. Nisbah kepada tempat kelahiran dia, bumi Samirah, Iraq. Itulah yang terjadi. Allah hukum Bani Israel 40 tahun sesat di padang. Padang apa? Padang teh. Bukan macam teh Cameron tu. Teh, T-I-E-S. Padang tu nama padang teh. Kisah manna was salwa.
Kisah 12 mata air famfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasi. Cerita nak balik semula ke Mesir sebab makanan ada satu jenis je. Hak ni je hari-hari boring, hak ni je hari-hari muak. Kalau kita duduk Mesir dulu, walaupun hamba, walaupun kuli, macam-macam makanan kita boleh makan. Perangai. Bila kekurangan makanan dan air, mereka merungut dengan Nabi Allah Musa hingga keluarnya ular-ular kecil yang berbisa yang mematuk-matuk mereka, bukan mematikan tetapi memerikkan dan menyiksa. Akhirnya buatlah apa dia, serpent of bronze tu, ular tembaga tu kan, hak lilit pada macam batang salib tu. Siapa yang kena patuk tengok pada ular ni sembuh. Mari siapa yang kena patuk tengok pada ular ni sembuh. Mari siapa yang kena patuk tengok pada ular ni sembuh. Jadi sebab dia ada kuasa penyembuhan, gambaran tadi, simbolik tadi sekarang ni berada pada logo apa? Logo kesihatan sedunia. WHO gambar apa? Gambar apa? Ular berbelit. Kuang-kuang gambar jarum ke tak? Kesihatan. Gambar pil ke? Gambar ubat ke? Apa kena mengena ular dengan kesihatan? Badak air boleh. Labi-labi boleh. Pasal apa tak pilih binatang-binatang tu? Perlu ular tadi. Mungkin ini adalah sebahagian-sebahagiannya yang perlukan penjelasan lebih lanjut dan terperinci, yang boleh dianalisiskan lagi. Adakah mempunyai berkaitan atau sebaliknya? Baik. Bumilah yang dijanjikan sampai dah. Sampai dah di sempadan. Tapi bila tengok orang Kan'an, orang Amorit, orang Yabus, orang tu, Allah, tubuh besar-besar weh. Tubuh kekar-kekar, tinggi-tinggi, sado. Istilah bahasa moden kan, sado dah. Tapi kita tak sedar. Sado tu merujuk kepada besar dan bodoh. Penakut. Bila Nabi Musa ajak mereka masuk berperang lawan orang-orang dalam ni, apa yang surah Al-Baqarah cerita? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa bersama Tuhan kamu sekali, ajak Tuhan kamu pilah berperang. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini tunggu. Kalau menang kami masuk, kalau kalah kami lari. Kalau menang kami masuk, kalau kalah kami lari, tak jadi masalah. Hak jadi masalah, izhab anta wa rabbuka. Nak perang sangat, pergilah kamu wahai Musa sekali dengan Tuhan kamu. Tuhan Musa itu siapa? Allah. Celupak ke tak celupak? Celupaklah. Sampai Nabi Allah Musa rasa malu. Bak penakut perang, bak takut mati ni bukan hari ni. Orang-orang Yahudi, Zionis, Bani Israel ni takut mati. Dulu lagi penakut dah nak berperang. Dan masa tu jugalah selepas kewafatan Nabi Allah Harun. Harun wafat sebelum tu. Setahun kemudian baru wafat Nabi Allah Musa. Turunlah malaikat Allah Israel alaihi salam. Israel datang menyerupai manusia. Datang bawa pesanan daripada Allah, suruh tanya Nabi Allah Musa, wahai Musa, kamu ni nak mati ikut umur yang Allah tentukan dan takdirkan ke kamu nak minta tangguh umur kamu? Tanya Nabi Allah Musa. Kalaulah kita kata Nabi Musa tu umur 100, kamu nak mati dengan umur Allah tetap 100 ke kamu nak minta tangguh lagi? Nasib baik Nabi Musa yang ditanya. Kalau Israel mari menyamak jadi orang, tanya kita agak-agak dengar, Ustaz, kira hak Allah tetap tu 55, tapi kalau nak tangguh pun boleh. Agak-agak hak mana kita pilih?
Jangan saya seorang, samalah orang lain pun. Agak-agak pilih hak mana? Hak 55 ke minta tangguh lagi? Minta tangguh belaka. Sebab tu karakter bila Allah sebut tentang mati dalam Quran, fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal seseorang, tidak dilewatkan walau satu saat dan tidak dipercepatkan. Bila Allah sebut tentang mati dan kewafatan, karakter yang disebut cepat dulu ke pelewat dulu? La yastakhiru dulu. Sebab maintain mentaliti manusia ni, bila sebut bab mati, nak mati cepat ke mati lambat? Tok Imam nak mati cepat ke mati lambat? Nak mati lambat lah ke Tok Imam pun. Kalau bab mati semua nak mati lambat walaupun tak tahu. Mentaliti ni Quran sunnah. Dia sebut la yastakhirun wala yastaqdimun. Okey. Baik, bila mari tanya lagu ni, dia dah serabut dah dengan perangai orang Bani Israel ni. Dah lah serabut dengan hak tu, mari pula Israel tanya bab persoalan mati. Lalu apa jadi? Nabi Allah Musa tampak muka Israel tercabut mata. Baca Bukhari, baca Muslim hadis. Nabi Musa tampak Israel terkeluar biji mata. Lalu Israel naik menghadap Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, mengapa kamu hantar aku, kirimkan aku kepada manusia yang tak mau mati? Lafaz hadis sebut, lalu Allah memperbaiki kembali mata Israel, suruh turun sekali lagi. Tanya balik persoalan ni. Kali ni kalau dia nak mati hak Allah tetap, go on. Kalau dia pilih nak tangguh, cara tangguh dia ialah kena cari seekor lembu. Lembu ni kena duduk belakang lembu. Duduk alik belakang lembu, angkat tangan ni, tepek di punggul lembu. Besar mana tapak tangan tu, tanda molek ni punggul lembu ni, akak. Agak-agak hak bekas tapak tangan kita saat ni, kalau bila bulu sosok berapa ribu bulu. Hak penuh tapak tangan ni. Bayangkanlah kalau kita bila sosok bulu hak penuh tapak tangan ni berapa ribu. Koya-koya berapa ribu? Bodoh-bodoh. 10,000. 10,000. Selah bulu setahun tangguh dia. Pak kalau 10,000? 10,000 tahun. Tapi Nabi Musa pilih mana? Pilih Allah tentukan. Bayangkan kalau Nabi Musa pilih kat ni, hidup lagi ke tak Nabi Musa lagi? Hidup lagi sekali dengan kita.